Dia lagi satu kan, kalau kahwin lagi lah naik badan kan. cepat. Macam mana boleh maintain, Bi? Aku kurang makan. Macam Mak Ayat nampak naik Makan sikit tu. Aku siap DM IG dia. Oi, naik. Oh, Dia kata. orang kata aku tengok badan dia tu nampak. Ni lah badan ni pun aku tahu dia buat badan. Ada ya. Macam aku tak tahulah. Aku memang kurang makan sih lah ni. Lah ni lah dulu kalau makan. kalau dulu aku tak tahu lah dulu. Tanya Ayat aku makannya dulu. Banyak orang makan tu. Dulu orang panggil aku tong sampah. Di BKL. Oh, Apa tu? aku gelak-gelak tangkap lah orang dekat Sakit Hang tak pergi urut. Weh, kalau orang apa je. Obat. Mak Ayat kalau nak urut ada kat Jalan Alor. Weh, sama tu tak batu kan. Weh ya aku baru ni aku zaman aku tak teruk macam hang Ayat. Apa? Baru aku terkeluar masuk bilik. Hang tulang pun tak ada, Pi. Hang sotong. Jodoh betul. Aku rasa kena first time tu. Sambil sakit, sambil nak teriak, sambil nak gelak. Sakit weh. Hang tak, weh, dia hang tahu, dia ni kaki dia angkat sampai kat sini tau, kat tengkuk ni. Apa? Pip. Tapi Tu mari dia Dia totong. takraw tu. Dia takraw kan. Tu mari pik totong. Tulang tak ada. Dia kalau apa tarian belik tu baik. Oh, kiranya dia ada buat lah yang kepak kaki tu. Oh, kata koyak tisu. Hang tak betul Pik main Dia gimnastik. dahsyat weh. Dia Aku dulu tak try, keluar. aku dulu try juga tu. Tapi pernah main bola tiba-tiba terkoyak macam tu? Mana? Tak main bola tiba-tiba jatuh terkoyak macam tu pernah? Kaki macam tu? Duduk. Aku kena lutut sekali tu lah yang MCL tu. Sekali tu kan. Jadi macam kaki terkepok dalam, kaki belah kiri straight. Operate tak lama? Tak operate. Rehab 2 bulan. MCL tak operate? MCL tak payah. Tengok lah. Tengok lah kalau hang ni. Kalau operate, ambil masa 5-6 bulan kot lah. Aku pun doktor bagi saya lesen untuk operate kak. Tapi bila dia kata tak operate pun tak faham. Tak operate kata. Ya, tak payah operate apa. Ayat dia suruh relax sikit. Oh, bini nak beranak tu. Tu. Kata kalau tangan tak tu kan. Hang tak boleh tak je. Hang tak boleh tak. Tak tak. Lenguh tak ada stand. Hai, tripod tak ada. Mana ada. Aku influencer tak guna modal. Lah pakai pinggan. Ya. Cuci duit tapi tak pakai modal. Hang tengok lah. Hang boleh kategori Syamil kau ni, Syamil Kuti. Sampai Kunti main mana sekarang KL eh? Dia balik Johor. Dia balik Johor balik. Ada Messi ke? Ada yang ada Betul, hamstring. hijau je warna. Arik hamstring. Dia, Messi dia operate tak? MC operate lama sikit lah operate. Operate dia lama sikit lah. Tapi kalau Mak Iyat ni kalau dia operate lama lagi naik sebab cara dia pun sekarang nampak naik ni. Lagi naik dah. Aku Sebab naik. tak boleh nak sukan. Tak naik muka ya, nampak badan. Bukanlah gemuk nampak. Gila Macam aku kat sini. Dulu kan nampak kurus ya, sekarang nampak macam Baking tu. Baking. Apa Baking? Aku nak baki mas. Main gym. Tapi tunggu lah Ayat dapat anak ni. Tak pergi jadi Nampak anak dia bukan Baking lah, dia jadi Paking. dia jadi pakcik lah. Baki mati. Ya dah beli anak, Pawi, tak jaga Pawi pun dah makan. Pakcik Pawi pun dah dua kan. Itu yang tengkok. Pakcik. Femau. Pawi pun 2 orang dah kan. Hello ah. Laju kat tu. Back to back tu. Rasa baru keluar seorang, dah 2. Itu. Dia kalau Pak Win dia tak ngejut lah, dia memang macam tu. Kau ira rakus sih. Tapi Mak Iyat laju ke? Hang tak sampai setahun kan? Ya. Mana aku tahu hang tanya ya ke? Hang tahu. Hang tanya aku ya ke? Hang tanya dia, hang tak sampai setahun lagi kan? Betul lah. Aku tak sampai. Killer. Awal lah. Aku ada killer perak seorang. Nomor Apa? Azlan Razak. Aizat Nordin. Oh, Izzat Nordin. Player perak. Aku Dah Perak. bos. Dah tadi pukul 4.30 tadi esok dah. Mak Iyat Japik kata dia last game dia nak relax. Sama. Lepas tu dia nak relax tapi kata lah jumpa JDT. Itulah tu. Oh, ya. Lah dia jumpa JDT. Lah ni dalam jadual apa cuti agak panjang lah. Ya. Tapi sebabkan bila lawan JDT ni aku risau. Takut cuti kena potong. Boleh jadi. Ya, Main kat JDT ya? main kat sini. Oh, main kat sana. Tapi aku harap hujan lebat
Nak cuba main lecok. Ambil lecok. Mungkin orang Mak Saleh dia tak reti kot kan. Kurang sikit lah lecok. Dia tak tahu orang Kedah kalau lecok macam mana kan. Yo, aku harap hujan lebat Oh, boleh main bola apa? Bola kena air kecil gitu kan. Sepak ni kan, lepak lecok tu kan. Bayi kena mata tu. Dah lah main lecok. Masak apa ya malam ni? Sahur ni. Sahur pun masak baru. Oi, gila bini aku weh. Tapi bini hang memang rajin masak kan. Dia buat konten masak-masak kan. Hak tu lagi bahaya tu kalau bini kuat masak. Tu dah pasal tu kata 4 hari aku injek naik dah 2 kilo. Naik senang, nak turun ya Allah. Nak turun berat ke. Tapi tak apa macam kami memang kena buat wajib pi. Apa dia? Dah kerja kita lah ambil bola. Aku kan tak tahu. Baru ni kena back to back 6 kali. Tengok. Kalau Tiga aku set. seminggu training kurang dah aku. 6 kali 3 set baru 12 second. Oh, Nak weh. lepas tu balik rumah naik tangga pula 3 tingkat. Jenuh. Ni kaf aku duduk tarik dah ni. Tak ada lift lah. Tak ada, mereka ni apartment dia macam mana tak tahu, lebih kurang rumah flat, apartment flat lah macam mana tak ada lift. Semua kebanyakan mereka ni tak ada bangunan tinggi-tinggi kan. Oh, Tak ada. rumah berapa tingkat? 4 tingkat. Rumah aku 4 tingkat. Aku tingkat ketiga tapi sakit juga akaf ni. Kira kalau training gitu. Oh. Dah dengan faktor umur je. Oh, faktor umur ni. Dia dah ni faktor umur dah ya. Han 30 habis belum? Ke 30? Aku baru 29. Dia dah bila. Oh, mudah setahun pada aku. Nanti 30 je. 30. Tapi yang muda je. Ya. Ha? Yang muda je. Sama-sama macam flat street 5 sama. Nama ni. Hang berapa ya? 28? Aku 27. Otak apa? Ya, ya. Aku baru 29. Pik hang 31 pik orang cakap ayang kencing aku. 29. Menipu ke kerja. Dia umur 30 dah no. Celak kau. Kata tu hampir. Aku 31 dah ya. Sebenarnya aku pun tipu juga lah pik. Aku pun 31. Sama aku. Kau sama aku. Bila dah kata aku pun jujur lah. Aku pun 31. Ya, Aku 5. Han 95 sama aku cak. Aku tahu. Tahu babi. Macam mana aku 31 tu? Oh ya, aku rasa nak masuk 30 tak boleh timur. Takut dah pergi 33 siri tu. Ya. Aku 27. Ampun lagi terkejut. Tinggal tahun lagi dah tahu lah. Dia lepas pada 25 tu sat sampai 30. Weh, betul tu. Betul? Kau besar kan? Lagi satu zaman sekarang. Masa tu cepat. Yo tu macam mana 31 dah tu. Ya kan tu. Hari tu 25 pik. Cik, aku nak tipu 30. Sebab sebut 29 aku Ya, aku takkan nak. tahu. Tapi hang aku sama. Takkan aku nak nampak macam abang sangat kan. Dia 29, 30 lah 30. Kurang tahu. Rupanya 31. Dia dah 31. Awi wah. Pawi atas. Kau ni 42. 29 Pawi 29 kan? Kau dia 3 lah. kalau muka tu mungkin 35. Kau dia 5. Tapi Mawi tu bodoh Dia waktu interview tu aku satu benda yang kelakar ada interview. Nanti mana? Apa lagi yang besar kat awak? Yang aku tak boleh ingat. Dia memang selamba dia je. Tak kalau Pak Wi aku duduk bilik dengan dia. Sehari Itu. 1,100 gelak. Oi. Dia mayang aku duduk bilik dengan dia. Dia buka yang mulut aku gelak. Dia buka yang mulut aku gelak. Ada budak Perak seorang lagi cak. Ya dah. Boleh naik ke? Dah Azman Supi Mana tu? Bukan Aiman Supi tu kan budak. Janganlah petik semua yang komen tu player Perak. Aiman Supi tu orang komen je. Ini budak nakal Perak ni. Jangan letak cap. Budak Perak Bakal lah, nak bakal lah. Kau terosak. Budak Yak ngapik raya mana? Kedah ada apa yang Kedah kan? Saudara kami lah. Han dah bawa kahwin ni belah mana dulu ya? Belah laki dulu lah. Come on lah. Orang balik sana dulu lah. Balik sana dulu. Balik mana? Aku macam biasa lah duduk Kedah dulu.